Orang dah peka, masyarakat dah peka ke dengan insurans? Masa tu saya kecil-kecil, tak ada lah. Diorang memang blur lah. Blur. Dan kita, macam saya sendiri, terpaksa berkali lah. Maksudnya bukan sekali tu you jumpa dia orang faham tak. Produk tu very limited lah. Betul. Sebab tak ada social media pun tak ada. Ya, betul. WhatsApp pun tak ada masa tu. WhatsApp pun tak ada. Larat kena SMS ada lah kot kan. Whatever marketing yang you masuk dalam bidang marketing lah. Industri apa pun industri apa lah you sebut lah. Aktiviti lah. Kalau nak jadi affiliate pun kita kena tengok produk apa yang kita jual. Betul? Kalau produk kita pun tak meyakinkan, macam mana kita nak yakinkan kita punya prospek-prospek semua tu? Okay, tapi bila ada affiliate ni, saya rasa lebih mudah. Sebab commission dia lebih tinggi sikit. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di podcast mysenang.my. Okay, so kejap tak kejap, pejam celik dah episod keempat dah kita ni. Okay, so far so good. Ramai yang telah memberi respon, telah memberi komen yang membina. Telah ada juga pertanyaan-pertanyaan di ruangan komen based daripada kita punya episod-episod yang sebelum ni. So kita recap balik episod ketiga. Kita telah jemput panel daripada Zurich Takaful. Okay, yang berceritakan tentang claims dan juga produk-produk mereka lah. So saya Rino Izwan Yusof daripada mysenang.my. So kita berjumpa lagi episod kali ni. So tajuk kita pada hari ini ialah agak santai. Dia tak seserius yang sebelum-sebelum ni. Dia more kepada elemen entrepreneurship. Dia menjurus kepada kelangsungan hidup yang lebih, orang kata tu, take the challenge. Dalam kehidupan ni ada orang yang suka makan gaji, kerja 9 to 5. Ada juga yang lebih kepada kehidupan yang more challenging, nak menjadi usahawan. Usahawan tu dia ada usahawan kecil, usahawan besar. So kita hari ni, tajuknya ialah mudahnya renew dan jana pendapatan bersama MySenang. Jadi MySenang ni seperti sedia maklum, kita ada program affiliates juga. So affiliates tu maksudnya adalah you want to be a seller, you want to be an entrepreneur, tetapi you don't have to spend anything on the stock, ataupun you tak payah nak ada modal permulaan untuk memulakan syarikat ataupun bisnes. Okay, so hari ni Alhamdulillah kita telah menjemput seorang orang kata tu Sifu in usahawan. Beliau dalam bidang usahawan ni dah lama dah, since rasanya 90-an kot. Okay, yes. So bersama hari ni kita dengan Puan Laili. Ya, betul. Nama glamour apa nak panggil? Laili lah. Laili lah. Okay. Sebab nama panjang Nur Laili. Kalau masa kat sekolah dulu tu mesti ada panggil Laila. Betul. Laili. Okay, so Puan Laili, just kita nak berkenalan sedikit. Berkenaan dengan Puan Laili sebagai seorang usahawan. Okay. So maybe boleh ceritakanlah latar belakang sikit. Saya sebenarnya latar belakang, kalau ikutkan education, pelajaran, saya dalam business management. So selepas saya belajar, saya involved dengan financial service, which is saya start dengan masa tu the only company yang saya yang ada lah, yang famous masa selepas saya belajar, saya masuk dalam insurance company, dan bekerja dulu dalam beberapa tahun, dan saya rasa tak lebih daripada 5 tahun, dan saya involved dalam financial service until now. Until now, which dengan beberapa company lah. Dan kepakaran saya lebih kepada investment, takaful dan juga pewarisan. I see.
So masa mula-mula kerja dulu tu, after you graduate, so you bekerja dengan syarikat lah. Ya, betul. So what makes you tak nak bekerja dengan company yang makan gaji ni? Saya punya ambitious lah. Saya Masa tu punya tahun berapa tu? 1997. Okay. Okay, 1997. Saya masa tu saya dah 2 tahun kahwin. Saya kahwin awal, muda sangat. Umur 21 dah kahwin. Oh. So lepas 2 tahun tu saya bekerja, tapi masa tu saya sangat terhad dengan family. Waktu tu pun dah kira macam 9 to 5 tapi busy juga. Okay. Saya suka buat benda extra benda lah, extra perkara perkara yang jadi kawan saya ajak saya buat masa tu takaful. Masa tak ada takaful, sorry. Masa tu memang tak ada takaful lagi. Insurance lah. Masa tu buat insurance yang memang saya income banyak kan masa tu memang insurance saja dengan M&M lah. Tapi saya memang lebih suka pada servis. So saya masuk insurance sebabkan mau nak extra income lah. Right. Dan kita pun ambil diploma business management kan. Jadi saya praktikkan apa yang saya belajar dalam perkara yang saya nak buat. So Puan Laili, daripada kerja 9 to 5, kerja office apa semua tu kan. Yep. So you berpindah pergi ke mulakan kerja sebagai insurance agent lah katakan dalam insurance. Apa yang menyebabkan peralihan tu? Sebabnya ialah saya boleh manage saya punya masa sendiri dan saya boleh letakkan income tu seberapa banyak yang saya nak berdasarkan kepada kerja keras sendiri. Itu je. Ada kerja, ada gaji. Ya. Walaupun tak ada, orang kata tak ada basic, Right. tapi kita boleh income tu unlimited. Okay. So bermulalah career sebagai orang kata tu usahawan lah. Ya, betul. Masa tu 92. 97. 97. Okay. Macam mana time tu 97 tu the insurance industry masa tu? Orang dah peka, masyarakat dah peka ke dengan insurans? Masa tu saya kecil-kecil. Tak ada. Apa tu masa tu penerimaan masyarakat terhadap produk insurans ni? Langsung tak. Tak ada. Langsung tak. Langsung sangat sukar. Sangat sukar. Maksudnya you jumpa bercerita tentang masa tu takaful, saya rasa belum ada lagi. Belum lagi. Masa tu insurance, bila kita bercerita pasal insurance, diorang memang blur lah. Dan kita, macam saya sendiri, terpaksa berkali lah. Maksudnya bukan sekali tu you jumpa dia orang faham tak. Explain you dulu. kena explain and then you kena follow up. Kalau nak dibandingkan sekarang, orang dah tahu. Dan banyak tahu. Dan diorang memilih. Okay. Diorang dah pandai minta sana, minta sini. So you tahu benda tu masih baru, masih belum ada apa tu information yang banyak, penerimaan dia tu very limited, tapi Puan masih lagi ke arah situ. Ya, sebab saya nampak di situlah apa orang kata peluang tu lebih luas. Lagi ramai orang tak tahu, lagi luas, lagi besar peluang lagi saya besar lah kan, peluang untuk tu. dapat. You jadi the pioneer lah. Ya, antara pioneer dia lah. Okay, so cuba ceritakan liku-liku kehidupan masa tu, how you sustain. Yelah, dengan keadaan yang fasa permulaan tu lah. Yang ini bukan apa, sebab nak jadikan mungkin sebagai your experience sharing lah kepada yelah apa adik-adik kita dekat luar sana. Mungkin jadi sumber inspirasi untuk diorang. Okay, masa zaman dulu, masa kita sebagai insurance agent ni tak berapa, orang kata rule dia tak berapa ketat lah. So dia memang kalau nak dibandingkan sekarang ni rule dia sangat ketat. Okay. Dan saya masa tu berapa lama saya involved dalam insurance tu, lebih kurang dalam 10 tahun juga. So sampai satu masa saya berhenti seketika. Dan saya involve pula dalam sebab berhenti? Masa saya berhenti tu disebabkan suami saya sakit.
Okey. Dan saya involve pula dalam general insurance. General insurance. Masa tu life insurance. Right. Okay, then saya masa husband sakit, saya involve sekejap lah dalam general insurance. Okay. Sebab general insurance ni you tak perlu sangat pantau. Mana you orang nak beli dengan you, then time tu habis. Okay. Tak adalah orang kata servis tu Right. berpanjangan. Yeah. Unless kalau macam kereta dia orang breakdown ke apa, Yeah. just call. Okay. Yeah. Dan disebabkan suami sakit dan a few years lah, dan dia meninggal, dan saya continue selepas dia meninggal. Oh, okay. Continue balik, and then saya tambah portfolio saya dalam bidang financial. Di mana masa tu sekarang kita panggil investment unit trust. Unit trust. Unit trust, dan itulah saya teruskan sebagai financial service lah. Okay. So masa tu dia macam mana dia punya platform untuk promote tu, produk tu very limited lah. Betul. Sebab tak ada social media pun tak ada. Ya, betul. WhatsApp pun tak ada masa tu. WhatsApp pun tak ada. Larat kena SMS adalah kot kan. 40 sen, 30 sen satu SMS. So macam mana you gather the leads tu? Leads tu you memang saya dapatkan macam-macam cara. Okay. Banyakkan lagi face to face lah. Face to face? Memang face to face. Macam mana tu? Pergi you jumpa Redah aja? Redah. Okay. Redah. Dan juga you dapatkan number-number daripada dalam surat khabar, majalah. Masa tu, Puan Laili masa tu masih muda remaja? Saya masa tu. Lebih kurang lah. Maksudnya saya start dalam umur saya 24. So apa yang membuatkan nak berani tu? Sekarang ni masalah dia dulu berani. Muka tu memang tebal betul lah kan. Tak ada orang kata tu segan silu tu, memang ni lah nak bandingkan orang budak-budak sekarang ni lah. Tapi saya rasa itu je cara yang kita ada. Then you have to do lah. Penerimaan orang macam mana? Penerimaan orang ada yang okey, rejection? Ada yang tak okey. Rejection tetap ada. How you ada. manage your rejection? Rejection saya seorang maksud saya selalu berikan saya satu moto macam saya punya leader cakap saya punya mentor lah. Kalau you bercerita dengan orang tu ambil, you punya gaji tambah RM1. Tapi kalau orang tu tak ambil, gaji you tak kurang RM1. Tak ada ubah apa-apa. Tak ada ubah apa-apa. So benda tu je yang saya pegang sampai sekarang. So jadi benda tak ada berat. Tak ada, orang kata tak ada membebankan sangat lah bila kita fikir macam tu kan. Orang nak ambil, tak nak ambil, then next. Saya selalu macam itu je pegangan saya masa dulu sampai sekarang. You buka mulut je. Kalau orang tu naik dia punya commission atau gaji tambah RM1, kalau dia tak nak, tak berkurang pun RM1 tu. Tak kurang pun. Then you just next. Cuma segan tu je lah kot. Nak manage kan. Aduh, apa dia kita boleh. Tengok tahap keberanian tu lah. Macam saya ni tak ada dah pergi sampai level yang orang kata manager masa tu kan. Tahap yang kita mampu hadap lah. Betul. Itu je. So apa lagi selain pada tu you buka booth kot? Buka counter. Booth. Edar flyers. Yes, edar flyers. Itu dulu sampai sekarang lah. Masih. Sampai sekarang dia ada. Masih ada. Flyers masih fungsi lagi ke? Edar flyers je. Sebenarnya banyak kurang lah. Banyak kurang dah kan? Sebab macam mana cara? Sebab saya nampak sekarang kalau kita bagi flyers pun kita akan jumpa balik flyers tu mengaku-ngaku. Sebab mungkin ada method yang lebih berkesan lagi. Social media ada aktif dalam. Saya itulah bab social media ni belajar banyak. Banyak kali belajar, maksudnya bukan belajar banyak. Banyak kali belajar tapi tak banyak nak. Tak dapat nak hadam. So yang ada dekat luar sana, yang pendengar-pendengar podcast kita, jangan lupa kalau kata nak ada kontak ataupun sumber inspirasi ke dengan kita punya Kak Laili kita ni, follow apa account number? Account number pula, account Facebook apa nak kalau orang ni nak cari. Kalau FB saya Nolaili Ahmad Razali. Apa your masa dulu tu, mungkin sampai sekarang your pengalaman the biggest challenges lah dalam industri yang apa buat sekarang as a entrepreneur, yalah, ada kerja, ada gaji. So apa yang pengalaman yang paling mencabar sekali lah, maknanya you down,
you don't know what to do. So apa yang kalau boleh dikongsikan dengan kita punya viewers kita? Okey, dalam industri lah, industri insurance ke investment ke, Hmm. turun naik tu memang you akan sentiasa lalu. Okay. So macam mana you nak recharge saja. Normal. Kalau orang tak ada turun naik tu tak normal. Tak Pada saya normal. tak normal. Okay. So benda yang kita rasa normal tu, bila kita rasa benda tu normal, so kita akan sentiasa boleh boleh hadapi. Macam mana you nak recharge tu, you kena ada dalam golongan yang aktif lah. You kena ada bersama dengan rakan-rakan yang aktif. Ada satu tempoh yang mana tak ada sale. Ada. Ada. Tapi sebabkan dalam bidang takaful ni, commission dia accumulate. Okay. Okay, so Daripada yang sebelum ni. so maksudnya berapa tahun, dia for 6 years lah. Kalau Okay. life insurance ni for 6 years, you akan dapat commission dia setiap kes. Okay. So maksudnya kalau macam bulan tu tak ada kes, actually you ada backup Ada from backup the other lagi month lah. month before lah. Cuma tak bertambah. Tapi kalau you buat every month, dia akan bertambah. Tapi dia tetap ada turun naik lah. Sebab satu lah, dalam ni challenge dia sangat lah kesedaran orang masyarakat kita. Okay. Dalam memiliki policy insurance. Alright. Sebab pada mereka, policy insurance tu bukan insurans, kita panggil takaful lah sekarang takaful. Sebagai Muslim, kita kena ambil takaful. Betul. Memiliki insurans tu bukan satu keperluan pada mereka. Sedangkan itu sebenarnya keperluan. Okay. How do you counter yang orang kata, alah, takaful ni banyak limitation lah. Banyak dia punya, orang kata tu conventional lagi best lah. Okay. So, orang kita ni orang Islam lah yang bercakap tu. So, macam mana nak respon pada diorang? Kita balik kepada hukum hakam lah. Sebagai Muslim, kita tahu halal dan haram. Betul. Dan sebagai Muslim, kita tahu konvensional tu kita memang tak boleh lah. Tapi kalau you ambil, contoh kalau you ada policy konvensional, you punya hak adalah berapa yang you bayar saja. Okay. The balance tu you kena zakatkan lah. Maksudnya you tak boleh ambil pun. Tapi kalau takaful ni, whatever you dah memang milik you. I see. Termasuk orang kata profit, kalau ada profit ke apa semua kan. Dan satu lagi, dia bukan syariah compliance lah. Kan? Itulah, saya just nak apa tu, dia ada macam fatwa dah kata kan haram. Okay. Sebab kita, masyarakat kita ni, itulah. Dia ada satu ketika kata apa tu, utamakan produk Bumiputera kan. Okay, kita pergi support. Lepas tu kita nak ban produk-produk Israel daripada sana. So habislah semua yang kopi-kopi, yang apa semua tu, produk kecantikan apa semua tu kan. Semua diboykotnya. Itu sebab ada pilihan, sebab boleh kan, apa tu, sebab ada option yang lain. Tapi bila sampai pemilihan takaful ataupun insurans ni, tak pula dia orang particular. Betul. Sebabnya harga dia tu mungkin ada yang mahal, ada yang murah apa semua tu. Saya confuse sikit yang bab tu lah. Kalau sebab saya, kalau mahal dan murah tu tak banyak beza. Okay. Sebab dia masih di bawah ben negara. Okay. So apa yang menyebabkan yang orang kita ni still nampak takaful ni second option lah. Macam selama saya dalam bidang industri insurans atau takaful ni, kesedaran tu ada. Segelintir saja yang masih lagi beranggapan tak apalah ambil insurans sebab lebih murah. Tapi kalau dia dipahamkan oleh ejen tu saya rasa dengan cara pemahaman yang lebih baik, mungkin pada saya dia tak akan pilih insurans tu. So maksudnya sekarang, kesedaran tu akan datang kalau ejen tu sendiri dah bagi dia kesedaran yang betul. Tak banyak beza. Tak banyak beza. Okay. So tapi hati lagi senang. Hati lagi tenang lah. Hati lagi tenang. Betul. Sebab kita bukannya nak sekarang ni. Kita nak menjawab di apa alam yang satu lagi tu.
Sebab Ah, kita ambil takaful ni pun untuk kelangsungan hidup. betul. Okey. Kalau tak ada benda tu, yelah pada saya penting lah takaful ni Hmm. kan, untuk orang kata kalau you tak ada semalam, sekurang-kurangnya keluarga you dah ada satu tabungan, harta Okey. serta-merta untuk mereka. So saya nak tanyalah, dalam sepanjang you involve dalam dunia takaful, sehingga sekarang ni, ada tak satu masa yang you rasa you want to give up? Sebab yalah, kalau kerja 9 to 5 tu, kita kerja ada Hmm. gaji Betul. hujung bulan ni apa semua. So of course lah, saya rasa ada you punya titik yang you rasa down. Betul, ada. So boleh tak cerita macam mana you come back ataupun ni? Yang paling down saya masa selepas dalam tempoh suami saya sakit lah. Okey. Sebab masa untuk saya sendiri menjana pendapatan sendiri tu sangat kurang. Kan kena paksa jaga suami sakit. Ya. Dan you punya fokus pun memang tak ada lah time tu. Tapi Alhamdulillah, walaupun saya tak menambah saya punya pendapatan masa tu, tapi saya ada backup pendapatan yang saya buat kerja sebelum ni. Sebelum ni. Alhamdulillah. So saya rasa dalam bidang lain tak ada. Dalam takaful ataupun investment USIUT unit trust. Tapi pada saya lebih pada takaful lah. Sebab takaful tu ada accumulated in commission. Kalau UT only on trailer. I see. So maksudnya kalau every month you kena buat sale juga. Jadi selepas husband saya meninggal, yalah sekarang bermaksud saya punya expenses lah. Semua saya kena buat lah. Tanggung Kan? sendiri lah. Tanggung sendiri. Dan nak bangkit balik, nak dapatkan balik income yang mencukupi tu, kena hard work lah. Sebenarnya dalam marketing, whatever marketing yang you masuk dalam bidang marketing lah, industri apa pun industri apa lah you sebut lah, aktiviti lah. Aktiviti. Ya. Kena aktif. Kena aktif. Dari segi berjumpa orang ke, bercakap dengan orang ke, segalanya lah you kena aktif. Sebab saya Tapi kalau you introvert, you tak aktif, so industri ni bukan you lah. Bukan dia lah. Bukan. Okay. Sebab betul lah yang macam Puan cakap tu. Sebab yelah, kita pun ada kawan-kawan kita yang buat insurans ni apa semua kan. So saya rasa ada juga daripada kalangan viewers kita ni yang kawan lama ni. Senyap tutup dapat dapat WhatsApp, dapat lama tak jumpa, apa cerita kan, jom lah kita mengopi kan. Kita pun okey lah, kita jumpa. Lepas tu, lepas 5 minit tu dia start buka file. Dia buka katalog. So kita okey sebab memang itu kerjanya, caranya. Untuk merasa tu kurang steam sikit lah. Bagi saya kalau itulah dia ada pros and cons. Kalau kata dia call, lama tak jumpa dah, jom lah jumpa. Aku ada cerita pasal takaful insurance sikit. Mungkin kita dah ada ni kan. So tak apalah, kita faham. Sebab saya pun background saya sales juga sebelum ni. So benda-benda macam ni kita kena hadapi. Dan itulah macam saya cakap, tak apalah, dia tak luak pun muka ni kan, apa kita punya kalau ada rejection tu. Cumanya that kind of approach tu, ada orang take it positive, ada orang take it negative lah. Sekarang ni lah, kalau nak di-compare dengan dulu dengan sekarang, you kena berterus terang. Maksudnya kalau you nak jumpa orang tu, you better beritahu hajat you. Apa purpose you nak jumpa. More than lebih jujur lah macam tu kan. Tapi kalau you kata you cuma nak ajak minum lah, contoh dah lama tak jumpa lah, ajak minum, you jangan approach, tapi you bercerita apa yang you buat sekarang. Okay, contoh dah lama tak jumpa kan. Okay, lama saya dah senyap. Okay, sekarang ni saya dalam bidang ni. Dah cerita pasal diri sendiri dulu, perkembangan diri sendiri dulu. So then nanti dia dah tahu. So next appointment nanti baru you cakap dengan dia. Follow up lepas pada tu. Kita jumpa itu. I dah buat takaful ni. Betul. Kalau yelah cerita, kalau you cerita pasal you punya medical card lah contohnya kan. And then it's relate to me.
Oh Yes. betul lah, aku punya kad ni limit dia apa tu Dah lebih kan? room dia mungkin 1.5 aja apa 1.5 semua, je, and then betul? ejen yang ada sebelum ni pun tak servis, things like that kan. So dia Uh-uh. boleh relate balik dengan yang kita kawan yang kita jumpa lama tu. Betul. So it's not apa tu push marketing lah, dia more kepada pull lah kan. Sekarang jangan. Sekarang you Hmm. jangan berjumpa kawan untuk push you Hmm. punya produk. Yeah, You lebih kepada storytelling. correct. You bercerita tentang semasa Hmm. ataupun diri you. Yeah. Jadi daripada situ nanti dia sendiri akan rasa, oh instead of saya ambil tempat lain, Aidil buat, why not? Correct. Itu yang pertama Betul. kan. Yang kedua mungkin akan datang you boleh bercakap dengan dia, oh kita ada promosi ni. Hmm. Since you tahu I buat, Yeah. why not you dengar dulu apa benda kan. Betul. Sekarang tu conversation you kena, sekarang ni lebih kepada conversation silaturahim. Ya. Bukan lagi you nak menjual. Dah tak ada. Betul. Bukan Ya, dalam zaman betul. sekarang lah. Sekarang ni. Ah. Dengan kalau kata medical card sekarang ni diorang impose ada co-payment apa semua tu kan? Ya, sekarang memang dah ada sebab Ada. pada saya mungkin sebab hospital swasta menaikkan apa tu charges yang Charges dia tinggi. tinggi. Tak Jadi boleh. bila ada co-insurance ni, kita sendiri nak pergi ke hospital, orang kata kena fikir jugalah betul sakit tak? Ya. Atau kalau Betul-betul tidak, genuine ke tidak lah. tidak, kalau tak ada co-insurance pada saya jugalah kan. Sakit sikit je nak pergi hospital. Ya. Lepas tu cakap dengan doktor, admitted lah sebab saya nak claim medical card kan. So ada pro and con lah setiap usaha, setiap apa rule yang dikenakan lah. Okay. Ah. So selain daripada takaful, you kata ada buat unit trust juga semua. So dia bersekali lah. You kira macam financial advisor lah. Lepas sesuatu ketika, suatu ketika, I mean after 10 years lah, kita ada dengar perkataan one stop center, one stop solution, yang merangkumi benda yang sama je sebenarnya. Jadi saya pun research kepada kawan-kawan ataupun klien-klien saya je. Kita mana skop tu tak adalah kita nak pergi mencari klien luar kan. Maksudnya kita boleh bagi dia takaful dan kita boleh suggest dia unit trust. Why not saya jaga you punya pewarisan juga. So sekarang ni pula method banyakkan one stop center. Okay. So masuk sekarang general insurance. General insurance sebab tu saya dengan affiliate lebih mudah sebab saya tak perlu jaga. Right. So okay, kita bawa pergi ke My Senang ni pula lah, affiliates. Affiliate, yes. So cuba Puan ceritakan macam mana first jumpa My Senang ni and what makes you want to be the affiliates untuk My Senang. Saya jumpa affiliate ni, saya sebenarnya dulu tak tahu pasal affiliate. Bila saya berjumpa dengan rakan saya, sama-sama kami dulu pun dalam bidang takaful, unit trust, masa saya dengan Puan kawan saya ni, dia dalam bidang unit trust lah, kami sama-sama. Jadi bila dia dah masuk dalam My Senang, dia beritahu saya ada sistem affiliate. Dan saya pun sebenarnya buat juga general insurance tu. Saya masuk parking. Saya gunakan kawan. Accounts lah. Okay, tapi bila ada affiliate ni, saya rasa lebih mudah. Sebab commission dia lebih tinggi sikit. Dan kita tak perlu nak monitor. Right. My Senang ada sendiri team dia. Yes. Ada masalah apa ke. And daripada situ saya kata, why not? Saya join. So almost a year dah. Dah setahun dah. Dah setahun dah. So far sangat senang. Sangat senang So macam mana you marketkan My Senang ni? Apa what's the strategy? Saya kata dalam saya buat takaful, buat unit trust kan, saya dah ada klien. So why saya just buka mulut, cakap you nak renew kereta you dengan saya lah. Sebab saya ada sistem yang mudah. You tunggu je road tag. Tapi sekarang digital kan. Digital saya lah. cakap okay, semak je you punya my JPJ. Dah ada road tag. Tak payah nak keluar. Nak pergi beratur. Nak cari parking. Nak pergi ke setengah company. Principal company insurance. Benda dah siap. Yelah. So how the acceptance tu? Diorang sebenarnya kalau yang boleh jimatkan kos dan jimatkan masa, diorang tak tolak pun. Bagi je kan. Kalau kita, lagi satu My Senang dia ada option. Ada beberapa option company. Takaful so provider. kita bagi dan diorang tak ada cari kat luar lagi lah. Sebab dia dah bagi 2-3 option. So memang senang. Okay. So okay. Sekarang ni dah ke arah digitalization lah. Betul. Semuanya dah
apa tu, di hujung jari aja. Ya, betul. Tekan, terus insurans di-renew, Betul? road tax dah di-renew. Hmm. So, kalau katalah dalam masa 5 tahun lah daripada Ah, sekarang ni lah kan. Orang-orang macam akak ni, macam ejen-ejen yang konvensional ni, macam mana apa yang akan berlaku okey. in your prediction lah? Kalau digital ni, pada saya, since last 2 years lah saya rasa, bila masuk teknologi digital, um, ada satu platform lah yang kita boleh nampak dekat di apa orang kata di iklan ni. Kata-kata lah ada. Mengata lah. Since platform tu ada wujud. Yang kalau biru-biru sikit tu kan? Ya. Saya punya client almost 50%. 50% Ya. ke sana? Ke sana. Sebab Wow. apa? Sebab diorang malas nak berinteraksi dengan Right. pihak ketiga. I see. Maksud saya nak berjumpa ke atau nak live sebab diorang sendiri boleh dapatkan quotation beberapa company. Yep. Dan ikut kesesuaian diorang nak, dan masa tu saya rasa boleh bayar monthly pula rasanya ansuran kan. Buy now, pay Tak tahu lah later. sekarang okey tidak. Masih boleh kot. Masih ada. Jadi memang 50%. Jadi maksudnya sekarang nak tak nak sekarang dan 5 tahun akan datang ke, you kena, maksudnya business module memang digital. Nak tak nak you kena mahir dalam digitalize AI ke, secara you nak promote ke, menggunakan digital. Sebab sekarang pun kalau dengan takaful industri sendiri, kita dah guna digital. Dah tak ada guna manual. So macam mana you nak adapt tu? Kira macam kita agent as an individu, and then lepas tu ada digitalization. So macam mana nak correlate? Saya nak correlate apa ni, kaedah dia tu. Takkan setiap agent akan ada satu platform pula kan? Ya, betul. Jadi kalau macam ni, pada saya sistem affiliate yang paling senang. Affiliates lah. Tak ada jalan lain lah. Alright. Sebab affiliate dia satu organisasi yang you boleh buat tanpa you perlu ada menduduki training ke, peperiksaan ke, kena ada lesen ke. You boleh buat lah. Boleh buat. Janji you belajar je cara nak gunakan tu. So nak jadi usahawan ni ada few kaedah lah, few cara. Satu, you nak menjalankan perniagaan tapi kena ada modal. Betul. Kena ada capital dan juga ada kedai dan sebagainya. So dengan adanya tawaran affiliates ni kan, so you register, you sign up dengan kita dan you agree on our terms apa semua tu, dan you boleh run dia terus. Betul. So dengan kaedah ni, do you think it will sustain? You boleh sustain ke tidak? Boleh. Kalau kata saya sebagai seorang yang nak jadi affiliate ataupun nak jadi usahawan lah, dengan bermodalkan capital yang sikit, tapi saya rasa saya ni adalah tokoh nak menjual tu kan. Bab nak menggoreng tu boleh lah kot. So macam mana? What do you think affiliate punya kaedah ni? Pada mereka yang pada saya, ramai ni yang masih bekerja untuk dapatkan basic income kan. Okay. Tapi ramai juga yang sekarang mencari income lain, pendapatan lain. Right. Dan pada saya, pengalaman saya sebagai takaful dalam servis lah dalam servis takaful, unit trust dan sebagainya, general insurance also, sistem affiliate sangat membantu untuk mereka. Sebab mereka tak perlu pening untuk memikirkan modal, masa dan juga kos lain seperti nak nak ambil lesen, nak sewa kedai. Tak perlu. Cumanya di hujung jari. You cuma buka mulut je. Kawan sebelah meja ni bekerja kan, awak nak renew kereta, insurans kereta ke motor, saya ada. Kalau nak buat sekarang pun boleh. Macam tu. So you ada dapat link you sendiri kan? Ya, betul. MySenang / apa Laili contohnya lah. Dia ada referral dia sendiri. So what people usually do, kalau kata kita ada kawan-kawan sebelah-sebelah tu, okey lah, untuk mempromotkan, untuk nak mengembangkan lagi is dengan promotkan that link lah. Betul. So when you do apa-apa content nak buat dalam TikTok, dalam Instagram ke apa semua tu, you cerita on your daily basis punya content,
macam mana nak relatekan dengan Renew Insurance dan Road Tax ni, dan at the end call to action is just click that link, Betul? then they will goes to your contribution lah, to your Betul. performance lah. Betul. Dia kena link. Siapa-siapa yang buat Renew Insurance menggunakan link sendiri Mm-mm. tu, so dia akan dapat your commission lah. Betul. Tapi Just share commission link. dia tinggi ke? Oh, Affiliates tinggi. ni. Pada saya 8% tinggi. Jangan sebut. Nanti kan orang semua nak jadi affiliate kan. Okay. So, kita kongsi lah kan. Tak tercapai pun kita nak cover the whole Malaysia ni apa semua kan. So, kepada yang ada kat luar sana tu, peluang masih dibuka. Kita tengah engage. Kita nak ada lagi, ramai lagi affiliates yang nak join dengan kita. Macam Puan Laili ni yang dah mula antara buat pioneer lah sebenarnya. antara pioneer. Yes, betul. Dah setahun lebih. Dan kita dengar pengalaman dia sendiri, how you boleh contribute kepada you punya income stream dan sebagainya. Yes. Okay, so kepada yang ada kat luar sana tu lah, diorang ni tengah 50-50, yang ada rasa nak buat affiliates ke, nak jadi agent ke, whatever not, tapi dia tak boleh nak decide lagi. So what is your your advice lah pada diorang ni semua ni? Okay, pada saya perlu kita kena sentiasa optimis kalau kita nak dapatkan income besar. Maksud saya besar tu maksudnya you bekerja dan you nak side income. Right. Maksudnya nak income besar lah. Okay. So you sentiasa kena optimis dan you kena rajin. Right. Pada saya untuk orang kata second thought ke boleh, tapi jangan masa lama lah. Dan you dapatkan dulu info dia dengan betul. Right. Then you make a decision lah. You Tak cuba tak tahu. Betul. Dan saya harap lah My Senang pun boleh jalan, orang kata boleh war-warkan lah. Sebab saya tak masih tak tahu macam mana iklan. Kita bajet tak besar lah. Mungkin lebih banyak dalam media sosial lah. Okay. Sebab belum ada nampak lagi. Belum ada lagi dalam media sosial. Nanti kita cakap dengan kita punya production team kita, social media team kita. Untuk saya rasa ramai yang mencari. Okay, so di luar sana pendengar-pendengar, kita ada that solution. Kalau tak nak tahu pengalaman ke boleh call saya. Boleh tanya. Boleh je tanya. Payment cepat. Alhamdulillah. Okay, so rasa memang banyak information, banyak experience yang telah dikongsikan. Ada lagi ke yang tertinggal? Apa-apa yang nak ditambah lagi ke? Your last advice kepada dia, sebab dia kena hati kering ni sebenarnya. Ya. So satu dia kena berani tu dan nekat lah. Nekat. Kalau you nekat, you berani, dan tak ada dah orang rasa macam malas lah, lembik lah. Lembik tu tak ada. Lembik tak ada. You kena be strong. Dalam nak mencari income untuk diri sendiri dan keluarga, you kena be strong lah. You kena firm dengan you punya niat. Kalau menemui rejection, anggap je tu settle. Pergi apa tu, minum teh tarik, basuh muka sikit, lepas tu dah lupakan aja. Sebab kita ni dah sebenarnya market terlalu besar. Orang kata sebelah you pun you punya prospek, depan you pun prospek. So kalau yang kiri bukan prospek you, mungkin yang depan tu. So you kena sentiasa optimis. So berapa lama lagi Puan nak dalam saya tak ada nak rehat ke? Tak ada. Tak ada benda nak tu rehat. senang di hujung jari. As a affiliate ni you tak payah fikirkan apa-apa masalah pun. Sebab masalah tu biar Rahman Senang yang handle. Kita cuma cari klien, dapatkan sale, then commission comes to you dah. Okay. 3 benda je. 3 benda. Jumpa You kena buat quotation ke? Tak ada. Quotation tu simple. Sebab My Senang punya apa namanya? Platform tu senang. Dia automate. You masukkan aja nombor IC dan nombor kereta, the whole thing keluar dah. Dah semua keluar dah. Kalau macam member you pun, you tak ada salinan geran. Dulu kan nak kena ada salinan geran kan? Betul. So sekarang ni tak tahu geran pun my JPJ pun tak boleh access.
salinan polisi pun tak pernah dapat daripada ejen-ejen sebelum ni. Sebelum ni. Geran pun tak tahu letak mana. Ya. Bagi nombor IC dan bagi nombor kereta. You key in. Settle. Okay. All the details are in. Senang sangat tu. Ya, betul. So kepada yang luar, it's a good product. Betul. So kalau nak jadi affiliate tu pun kita kena tengok produk apa yang kita jual. Betul. Kalau produk kita pun tak meyakinkan, macam mana kita nak yakinkan kita punya prospek-prospek semua tu. Betul. So okay, Alhamdulillah, terima kasih Puan Laili kerana sudi datang ke pejabat kita. Sama-sama. Office My Senang yang berada di Jalan Pantai ni. Kita ucapkan all the best to you. Okay. Terima kasih banyak. Keep your momentum up, keep your you punya enthusiast sampai bila-bila. Mungkin nak buat suggestion sikit. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay. Mungkin banyakkan iklan untuk My Senang, Right. so orang boleh tahu, dan saya pun senang nak explain. Orang kata nak kenal kan. Dan mungkin ada sikit token untuk referral. Kan? Referral. Macam saya kan dah tahu My Senang, so Okay. saya nak bagi referral Kepada nak jadi affiliates tu. Okay. Mungkin boleh dipertimbangkan. Mungkin kita boleh buat some token apa semua kan. It's good. Sometimes sekarang ni semua orang nak sesuatu yang What is ada in benefit. to me? What is in to me lah. What do I get? Sekecil token kan. InsyaAllah mungkin dia boleh berkembang dengan lebih laju lagi. We'll take note on that. Thank you for the suggestion. Yes. Penambahbaikan yang kita akan every time kita akan evaluate dan kita akan menambah baik lah kita punya ni kan. So okay, terima kasih lagi sekali lagi Puan Laili. So kita sampai di sini saja. So to all the viewers di luar sana tu, nantikan kita punya next episode. Dan tajuk tu kita akan kongsikan selepas ni lah. So, any comments ataupun any questions berkenaan dengan tajuk kita hari ni, affiliates as your side income, so as your sidekick, boleh tanya di ruangan komen kita dan kita akan ajukan soalan tu kepada Puan Laili untuk dia jawab ataupun clarify whatever yang ditanya tu lah. Alright, so dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.